Okay, sekarang aku dah sampai dekat ward eksekutif, ward untuk siapa yang ambil package FPP dekat hospital UiTM Puncak Alam. Jadi inilah bilik dia. Kita akan dapat satu katil, dua kerusi, itu sofa tu mungkin boleh jadi sofa bed kot. Dan ada toilet dekat sini. Bilik dia tak besar sangat. Dengan harga yang kita bayar tu, aku boleh kata sesuai lah untuk package FPP bersalin dekat hospital UiTM Puncak Alam. Kita akan tengok toilet dia dulu. Toilet dia agak besar juga. Kau tengok saiz pintu ni memang besar. Okay, toilet dia tu, tandas ni, tempat mandi, ada sinki. Memang besar toilet dia. Jadi untuk ibu mengandung memang sesuai lah. Okay, ni katil, ada meja. Okay, ada TV dekat sini. Ni aku belum buka lagi, tak tahu ada rancangan apa. Mungkin ada Netflix kot. Okay, ada sofa, ada kerusi. Dan macam biasalah ada drawer dengan ada almari ni untuk letak baju. Okay lah, ada almari, so aku letak barang mi aku dekat sini. Bawah tu beg, ni beg barang baby. Atas dia punya ni lah, barang-barang untuk letak baju, beg. So ni drawer sini adalah drawer. So ada dua kompartmen lah. Dia ada bagi air, katil untuk ibu mengandung. Maaf. So itu pintu masuk tadi. Dan itu tandas. Okay, ni adalah view luar dia. Hospital UiTM Puncak Alam ni dia banner untuk bagi mesra kiblat. Jadi bangunan dia memang menghadap kiblat. Tak perlu risau nak angle dia berapa, nak kiri kanan ke, kita menghadap je straight. Kalau dekat sini dia punya kiblat, okay, dia akan bagi kiblat pointer dekat atas. So kalau kita sembahyang kat sini, kita boleh sembahyang kat sini, kiblat kita straight je ke sana. Okay, ni sofa bed ni tadi aku dah bagi dia boleh baring. So boleh baring macam ni lah. So aku akan tidur kat sini. Agak selesa juga, memang lembut. So tak ada masalah nak tidur kat hospital. Okay, so Isyak. Aku ada azan isyak dekat TV ni. Tak ni. Ada azan isyak tapi isyak dah lepas. So mungkin diorang tak setting betul TV ni. Tapi tak apa, tu masalah lain lah. Okay, sekarang ni aku nak rehat sekejap. Jadi aku nak cerita sedikit lah. Sebab ada masa ni, aku cerita sikit apa package yang aku ambil. Jadi package yang aku ambil ni adalah package FPP bersalin di hospital UiTM Puncak Alam. FPP tu maksud dia full paying patient. Maksudnya kau bayar semua. Bilik akan dapat yang single room punya, private. Kemudian dekat labor room tu pun memang tak crowded sebab ni hospital UiTM, dia semi government. Jadi keadaan dia tidak terlalu crowded macam kat hospital government. So aku ada budget lebih sikit, aku ambil lah package yang lebih sikit. Sebab bukan selalu kan kita nak buat macam ni, bukan selalu kita ada anak. Jadi ni first time nak jadi parents. Tempat dia selesa sebab dia hospital baru. Tadi pun aku ada belilah dekat Grab. Aku beli nasi goreng, beli air tembikai, air lychee. Okay, aku nak rehat dulu, nanti disambung dekat scene seterusnya. Okay, sekarang pun dah pukul 12.30. Tadi aku dekat labor room, tunggu dekat sana. Kemudian doktor dah masukkan epidural dan dah pecahkan air ketuban tu. Jadi bukaan sekarang dalam 3 cm. Jadi doktor expect dalam 3 jam lagi untuk dapat bukaan 6 cm. Beli sikit. Jadi ni kopi Saigon, cafe hospital ni, kompleter. Maggi goreng, sausage. Tak nak makan nasi, tak nak makan berat-berat sangat sebab takut nanti perut tak selesa juga, kenyang sangat. Jadi sekarang ni aku akan rehat dulu, makan. Nanti dalam pukul 3 kita akan turun balik dekat labor room. A few moments later.
berganti hari, waktu terus berlalu. Hati ini berdebar menunggu saat itu. Setiap detik terbayang senyum wajahmu, Arissa Sofia, cinta ayah dan ibu. Kami dah siapkan dunia kecilmu, bilik indah warna lembut biru, mainan tersusun, baju dibasuh, semua kerana kami rindu yang belum tiba. Oh Arissa Sofia, permata yang dinanti, degupan kecilmu kini teman kami, ramai menunggu penuh doa di hati. Hadirmu nanti lengkapkan hidup